Syu, nanti aku call kau balik. Okey, bye. Api lebam ni. Sikitlah, Abang. Semel lah, tak luka banyak. Tak ada apa-apa lah. Okey je. Zali! Ayah, bukan salah Abang. Diam. Yang... Kau ni kan, dari dulu sampai sekarang, tak habis-habis nak sakitkan hati aku. Tak cukup kau dengan aku ni? Sekarang dengan adik kau pula. Lepas ni kau nak buat apa lagi? Ha? Ayah, bukan salah Abang. Adik yang memandai naik motor tu. Bukan salah Abang. Adik tak payah nak bela-bela abang ni. Zali minta maaf. Zali, kamu nak ke mana lagi tu? Tengok. Tegur sikit lari. Tegur sikit lari. Sikit je. Sikit? Adik okey je. Tangan je pun. Masuk je lah Mona. Tak balik lagi budak tu. Dah. Tutup pintu. Dah lewat dah ni. Jangan lupa kunci pintu. Munah risaulah bang. Zali tak pernah macam ni. Abang tu marahkan dia sangat. Abang tegur dia supaya dia boleh jaga adik nanti. Bukan mengajar yang bukan-bukan. Tapi bang, adik tu dah mengaku dia yang bawa motor tu sendiri. Sudahlah Munah. Abang penat. Lagipun Zali tu anak lelaki-lelaki. Pandai-pandai dah dia jaga diri kat luar tu. Dah, masuk. Denganlah ku melintih hatiku yang bersedih.
rasaku tersisih. Kasih, belailah perasaanku, lerailah kerinduanku, padamu ku mengadu. Zali, Kau ke mana malam tadi? Dah tak pandai balik rumah dah? kamu ke mana semalam Zali? Kenapa tak balik rumah? Tak pergi mana-mana pun, Mak. Abang siapkan kerja kat bengkel je. Kalau tak buat perangai, menyusahkan orang. Itulah yang kau tahu. Mami kerja dulu. Hati-hati ya, Bang. Dahlah Zali. Biar ajalah ayah kamu tu. Jom duduk makan. Teman Mak makan. Lepas makan, bolehlah Zali berehat nanti. Abang. Uish. Tangan okey dah? Tak ada apa-apalah tangan ni abang. Sikit je ni. Bang, adik nak minta maaf pasal hal semalam tu. Tapi abang jangan risau sebab adik dah jelaskan semua benda tu dekat ayah. Abang jangan ambil hati sangatlah dengan apa ayah cakap tu. Abang pun tahu kan ayah tu macam mana. Abang faham. Tapi, Dek, betul cakap ayah tu. Abang ni je main susahkan dia. Dari dulu sampai sekarang, tak pernah bagi kesenangan dekat ayah, kat mak, dekat adik. Tak apa. Rehat, Janji? Okey. Abang pergi kerja tu. Okey, abang. Okey, abang. Hati-hati. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Adik, abang kamu ke mana tu? Dah pergi kerja dah? Dah. Abang je pergi, Mak. Lah, ni bekal makanan ayah ni tertinggal. Mak nak suruh abang tolong hantarkan. Oh, ya ke? Kalau macam tu tak apalah, biar adik yang hantarkan. Mai. Tak apa ke ni? Adik dah sihat ke? Tak apa, Mak. Adik okey je. Muka ni sikit je, Mak. Lagipun tangan je. Tak apa, biar adik yang hantar bekal ni kat ayah. Tak apa, pergi sini. Iyalah. Okey, Mak. Adik pergi dulu. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati tau. Adik, dah hantar dekat ayah tu, jangan singgah mana-mana tau. Terus balik rumah. Ya, Mak. Okey. Okey, Mak. Assalamualaikum. Adik jangan bagi mak risau tau. Ya, Mak. Janji. Bye. Dia macam tu, kita buat sampai dia boleh terbang, baru kita boleh ke mana-mana. Waktu tu baru orang kampung ni appreciate aku. Dia boleh angkat aku jadi ketua kampung. Kau dengar tak aku borak ni? Ya, Ot, ya. Kau lah paling mantap punya dekat kampung ni. Siapa tak kenal kau, Ot? Waktu aku jadi ketua kampung. Ot, singgih lah, Ot. Ada gading. Hai, Cik Adik. Aku lah. Ush, garang je Cik Adik.
Ganggang macam ni lah bang sayang. Macam ni kau suka Sorang-sorang nak gimana? Tolong, jangan ganggu aku. Pergilah. Tolong.